Ini dia pesaing kuat Proton EMA 7 dan BYD Atto 3 MG S5 EV. Agak-agak mana yang lebih baloi? Ini dia bahagian luaran dia, memang nampak bold dan sangat handsome. Ia datang dengan dua pilihan bateri. Yang pertama ialah 49 kWh. Dia menghasilkan 170 PS, 250 Nm torque dan boleh pergi sejauh 340 km mengikut WLTP. Daripada 10 hingga 80% mengikut DC fast charging hanya dalam 24 minit. Ataupun bateri 62 kWh boleh pergi sejauh 430 km dan daripada 10 ke 80% hanya dalam 26 minit sahaja. Ada beberapa aksesori tambahan untuk varian 62 kWh ni, iaitu rim alloy 18 inci, panoramic sunroof, power tailgate, heated steering, combination leather dan fabric untuk kerusi dan juga 6 speaker premium audio dalam MG S5 ini. Boot sebanyak 453 liter sehingga 1441 liter dengan adjustable underfloor storage. Ini dia bahagian dalaman untuk MG S5. Ada 12.8 inci infotainment screen, Apple CarPlay and Android Auto dia wireless tau. Dia punya instrument cluster juga sebesar 10.25 inci. Ada wireless charging, dia ada juga physical button. Kalau tengok dekat bahagian dalam dia ni, dia memang nampak minimalis. Untuk keselamatan, ada 7 airbag dalam kereta ni dan ada 16 ADAS function. Dia datang dengan 5 pilihan warna. Harga anggaran untuk MG S5 ni bermula RM115,000. Apa pendapat anda? Drop komen di bawah.